Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Terima kasih saudara pengacara majlis, terima kasih pada yang berusaha, tuan pengurusi, pada semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat 45. Mahat tahfiz ke? Sekolah tahfiz ke? Juzuk apa dah? 1, 3, tak boleh tanya mereka. Kalau mereka dah hafal, boleh saya tanya mereka. Silap medor depan dah dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika min rabb. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat selepasnya semua tuan-tuan hafal. Wala zikrullahi akbar. Wallah ya'lamu ma tasna'un. Semua hafal tu. Sebab tadi kita baca dalam khutbah Jumaat, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Ta'ala kata utlu, bacalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kamu apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada kitab. Tapi yang saya dengar ustaz, yang bacalah tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pasal apa pula di sini utlu pula? Inilah kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab kadang-kadang satu perkataan ada 2-3 makna. Kadang-kadang satu makna 2-3 perkataan. Iqra pun baca juga, utlu pun baca juga. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang abang belakang ni tahfiz juga ke guru? Student ke ustaz? Ha? Apa student? Misal tebal noh. Ustaz tak ada misal, anak murid dah misal. Ni parah ni tuan-tuan ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, misal dia cantik. Nah. Macam ni saya Firamli. Baik, tengok misal dia lupa nak kata apa tuan. Baik, iqra pun baca juga kat sum, utlu pun baca juga, dua-duanya membawa maksud baca. Tetapi iqra baca lain, utlu baca lain. Iqra, mula-mula ayat itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril peluk Rasulullah, dia kata iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari, saya bukan seorang yang pandai membaca. Iqra, bacalah. Jadi iqra di situ maknanya apa? Bacalah. Baca apa? Baca. Belakang kita ni, tuan-tuan nak tulis apa? Ceramah khas. Baca ceramah khas. Siapa dia? 3 Oktober, Jumaat selepas maghrib. Itu nama apa? Iqra. Sekadar membaca. Sebab itu Jibril waktu mula-mula turun pada Nabi, dia kata iqra, baca. Apa yang kamu boleh baca, baca. Utlu pula, dia bukan sekadar membaca. Dia baca, teliti, kaji, amal, maka dia dipanggil sebagai utlu. Kerana itu Jibril turun, dia tak kata dekat Rasulullah, utlu ya Muhammad. Nak hurai apa, nak baca apa, nak ambil manfaat apa, nak ambil kaji apa, nak kaji apa, nak tafsir apa. Dia tak tahu apa. Sebab tu Nabi disebut iqra, Nabi tak sebut utlu. Utlu ni mendalam. Ceramah khas. Utlu. Oh, ceramah khas. Ceramah khas. Ceramah tu apa? Maknanya ceramah, dia tak ada kitab, dia bercakap ya. Oh, tu ceramah. Oh, tu ceramah. Kalau forum 2-3 orang.
Kalau kuliah ada kitab rujuk pula. Kalau talqin kubung. Kalau atas mimbar khutbah. Oh, itu ceramah. Khas pun bahasa Arab. Maknanya ceramah yang tertentu, ceramah yang istimewa, ceramah yang memang kita buat khas, maknanya tertentu. Itu dipanggil apa? Itu bukan dipanggil iqra', itu dipanggil sebagai utlu. Jadi malam ni kita dapat dah belajar. Apa makna iqra'? Sekadar membaca. Apa makna utlu? Kaji, teliti, bedah, belah, apa tengok kita amalkan. Itu dipanggil sebagai utlu. Antara iqra' dengan utlu mana yang bagus, Ustaz? Dua-dua bagus. Membaca sekadar membaca. Kak Som duk baca Quran sehari 1 juzuk. Tanya dekat adik Som, kamu baca Quran sehari berapa juzuk? 1 juzuk. Kamu faham ke makna dia? Mana aku faham, aku baca je. Kamu amal ke apa yang aku baca, Som? Aku amal apa aku faham pun tidak, aku baca je. Maka dia dapat tak pahala? Dapat. Kerana Al-Quran itu tengok sahaja pun pahala dah. Apatah lagi baca, apatah lagi utlu. Tengok saja pun pahala lah. Sebab tu ramai yang tengok. Ramai tak baca, dia tengok Quran. Tak baca yuk, tengok pun pahala gitu dia. Ini parah ni tuan-tuan. Apatah lagi kalau utlu. Jadi pelajaran kita hari ini, iqra' dah tahu makna, utlu dah tahu makna. Jadi yang mana yang bagus, Ustaz? Allah sebut dalam Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Daripada utlu tu dia jadi apa? Tilawah. Yang kita duk sebut tilawah, tilawah baca. Sesiapa yang yatluna kitaballah, dia kaji, dia baca, dia teliti, dia tadabbur, dia ambil manfaat, itu dipanggil apa? Yatlu, utlu. Maka dia termasuk dalam 3 golongan yang tidak akan bankrupt, 3 golongan yang tidak ada rugi, 3 golongan yang akan untung selama-lamanya. Yang pertama pembaca Al-Quran, yang keduanya orang yang bersolat, dan yang ketiganya orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Mereka ini sedang berniaga, mereka sedang berbisnes, mereka sedang berurus niaga, bertransaksi yang tak akan rugi. Lan tabur, sama sekali tidak akan rugi. Apa dia? Pembaca Al-Quran, orang yang mendirikan solat, dan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, sentiasa untung. Ni berapa ramai ni tuan-tuan ni, semua ni peniaga ni. Saya pun peniaga. Kalau orang tanya Ustaz Kazim tu, ini bisnes punya ni. Ya, saya bisnes. Ini menjual agama ni, ini cari makan, ini meniaga agama ni. Memang saya peniaga agama. Sebab apa? Saya mengajar orang membaca Al-Quran, saya mengajar orang untuk bersedekah, saya mengajar orang untuk mendirikan solat. Itu kan sedang bisnes. Nanti kalau isteri tanya, abang buat apa abang? Abang berniaga. Suami aku tak betul lah. Mak susah hati tengok bapak engkau sin. Adakah dia baca Quran, dia kata dia berniaga? Orang sudah datang ceramah tak nak dengar ceramah. Pembaca Al-Quran itu adalah peniaga yang akan untung. Bayangkan 1 huruf 1 pahala. 1 huruf 1 pahala. Pegang Al-Quran pahala, baca Al-Quran pahala, tengok Al-Quran pahala, memahami maknanya pahala, melaksanakan ibadatnya pahala. Untungnya awak berbisnes. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak untung, bisneslah tiap-tiap hari. Nama dia baca Quran. Sebab ada orang yang bisnes setahun sekali, namanya tadarus Quran. Habis 20 Ramadan tak baca dah. Dia tak tadarus ke hajah, dah khatam. Itu tak baca dah, hantar depan lah kata dia. Itu tak buat, tak baca, tak buat apa? Buat apa? Aku pesan berik dan nak raya kata dia. Sayang tuan-tuan. Teruskan bacaan. Baik, kita tengok. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kamu apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab. Baik, kita ambil senang ya. Ayat mula-mula saya baca tadi. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan jalan sabar
dan jalan sembahyang. Baik, yang datang malam ni ada yang tak ada masalah? Semua ada masalah. Sikit ke, kecil ke, masalah. Apa masalah adik tahfiz ni? Apa masalah mereka? Macam tak ada masalah. Masalah dia orang ialah dia orang tak nak hafal Quran. Mak dia orang yang nak. Patutnya mak tu masuk mahat tahfiz, tuan. Dia orang nak main game. Dia orang nak main handphone. Mak paksa. Sebab tu bila mak paksa masuk, bila anak tak nak, dia berlari kerja, dia kejar kereta mak dia tu, dia jadi Spiderman budak tu, melompat kat bonet tu. Masalah ni, tuan. Bila tak ingat, ustaz marah. Bila cerita dekat mak, sabarlah, hafallah. Orang kata tak nak, orang tak nak. Orang nak masuk sekolah biasa, mak hantar sini. Lepas tu kalau mak nak hafal Quran, mak lah masuk, saya duduk rumah. Oh, ni parah pun, tuan ni. Masalah abang-abang ni apa? Oh, banyak masalah. Sampai sekarang, ustaz, saya minta isteri saya sign. Dia tak nak, ustaz. Astaghfirullahalazim. Apa masalah kasung pula? Suami saya, ustaz, tiap-tiap hari minta sign, ustaz. Sign je lah, bukannya susah. Antara memasak dengan sign, mana susah? Nak memasak lah susah ke? Maidin beli ikan, siang ikan, masak lah, tertinggal pula santan, patah balik ke kedai pula. Ya Allah, oi, sign tak sampai 2 minit, siap. Tuan-tuan yang saya muliakan, hidup kita ini akan sentiasa diuji. Ada orang yang diuji dengan sakit. Sedang bergerak masuk sekarang, telah mendapat tempat. Yang kedua, yang kedua pun telah berjaya mendapat tempat duduk. Alhamdulillah. Nyesai aku datang lambat Baik, ada orang yang diuji dengan apa? Allah sebut dalam Quran, Kak Nak, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu akan diuji dengan ketakutan. Kita duduk di Sengat ni, tuan-tuan, walaupun nama kampung Sengat, mana pernah kena sengat, tuan? Tadi sahabat kita cerita sumut Frotila Allah kena tangkap pula dah. Okey. Tapi kita tengok CCTV rakaman dia orang kena tangkap, dia orang relax, tenang. Duk angkat tangan, relax. Sebab apa? Sebab dah set dalam minda dah. Aku ni memang kena dah. Tenang. Sebab tu dia orang tenang, dia orang tak gabrau. Yang gabra ni, tuan-tuan, kalau tak sangka kena, tu baru gabra. Kalau kita tak tahu rotek mati, tuan-tuan dah sebulan dah mampu rotek tu, pi ke Ipoh, tuan-tuan gabra tak? Balik tu anak begitu, mak, rotek mak dah mati sebulan, mak, baru gabra, tuan-tuan. Baru takut, elok keluar pekan, boleh trafik buat roadblock pula, jelakui betul nampak tadi. Kalau tak tahu, tak gabra. Kalau tak tahu, tak jumpa, tak takut. Kalau tak jumpa polis, tarik tak tali keledak? Tak tarik, relax. Tengok roadblock, tarik, tak jalan pula dah. Aduh, masa itulah tak jalan pun. Pasal apa? Ketakutan. Ni, sebab tu Allah Ta'ala bagi kita mata. Ada orang mata tak nampak. Kalau mata tak nampak, nama dia buta. Dia takut hantu tak? Tak. Mana ada orang buta takut hantu? Dia nak pergi, dia ada hantu, lantak dia dah nampak tuan. Yang takut hantu siapa? Kita. Datang masjid pukul 5.30, bunyi orang duk ketuk tingkap tu, lari balik. Tu imam, tuan-tuan tu punya takut ke hantu. Pasal apa? Pasal nampak. Yang kita takut pada ular, pasal nampak. Cuba tak nampak. Ular tu tidur sebelah kita, tak nampak, tak takut, cuba nampak. Tuan-tuan, manusia akan diuji dengan sedikit ketakutan. Takut apa? Macam-macam jenis takut. Ada orang yang takut miskin, ada orang yang takut bankrupt. Akak-akak ni takut apa? Gemuk. Benda yang paling menakutkan, alat penimbang.
Abang-abang jangan bagi hadiah hari jadi pula. Ya Allah, seronoknya mama dapat hadiah hari jadi pada bapa engkau. Buka-buka alat penimbang. Agak-agak macam mana? Oh, jangan ditimbang, takut. Takut nombor 3 pada akak-akak suami menikah lain. Kalau suami dengar cerita, dia sanggup cari tengah malam. Cari laki dia mana tak balik-balik ni. Jumpa pocong pun dia sergah pocong tu. Diamlah kamu, sibuk kamu. Aku nak cari laki aku, kamu sibuk tu. Dengan pocong tak takut dah tuan-tuan. Oh, kita akan diuji dengan ketakutan. Tapi sahabat-sahabat kita 44 buah negara tu relax. Ada orang cakap kat saya, dah tahu nak kena tangkap buat apa pergi? Atau kalau tak pergi ni dia apa? Kita nak bantu macam mana? Biarlah dia orang pergi, kita tak mampu nak pergi. Dia orang mampu pergi, kita support. Tak boleh support dengan duit, harta, ubat semua, doa. Ini jangan kata doa kutuk lagi. Padan aku dah kata padan. Tak ada kerja, cari kerja. Oh. Tuan-tuan, demo bukan bodoh. Silap sebut bodoh lah. Demo bukan tak cerdik. Demo buat tu ada perancangan supaya dunia membuka mata. Yang pergi itu bukan negara Islam saja, negara tak Islam pun pergi. Akhirnya pemimpin-pemimpin negara mereka mula bersuara, bebaskan rakyat kami. Kenapa nak tangkap mereka di perairan? Antara bangsa popek dah buka mata dah tuan-tuan. Supaya orang buka mata. Kalau orang tak pergi, orang tak buka mata. Kalau kita tak bagi kecoh, orang tak ambil tahu. Jadi supaya orang ambil tahu, ambil prihatin, ada orang tak makan, ada orang dibunuh, ada rumah dihancurkan, ada hospital dia tembak, rebuh, habis dibuatnya sampai padan jarak, badan terkukur, supaya orang ambil tahu. Kalau tidak orang sibuk, kita disibukkan. Akhirnya kita tak ambil tahu tentang saudara kita. Kita disibukkan dengan apa di Malaysia ni? Disibukkan dengan apa? Artis menikah. Artis menikah lah. Bukan anak kita kahwin, tak tahu siapa. Loh, baju dia cantik kan, matching kan, nampak tu. Daripada rumah sampai ke pejabat. Tapi dia, ialah kalau dia macam bubuh labu ci sikit, labu kundur cantik. Labu air lagi cantik, nampak tu. Bercerita pasal artis bercerai, cerita pasal artis nak menikah. Apa faedah? Tuan-tuan. Apa faedah? Tapi itulah yang disogok daripada kita ni. Akhirnya cerita yang paling penting orang tak ingat. Yang kedua, manusia akan diuji dengan apa? Lapar, jung. Hari ni ada makan tu Haji. Saya tengok buah apple tadi ada kan. Allahu akbar. Nasi ada Haji? Ada nasi bang? Tak ada. Ada nasi. Nasi bungkus. Ada nasi bungkus. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan. Okey. Kita tak sempat lapar. Bayangkan. Ramadan pun tak sempat lapar. Hebat orang Malaysia. Tak sempat lapar. Sahur, habis-habis sahur, dia tidur sampai pukul 7. 7 maghrib. Sedar-sedar orang nak azan dah. Astaghfirullahalazim. Dah nak maghrib. Allah. Tak sedar langsung lah. Nak kiamat dah kot. Kiamat pada otak kan. Kamu tidur daripada lepas sahur sampai ke maghrib, nak terasa apa tuan-tuan? Punya banyaknya makanan yang kita dapat, yang kita ada, tak terasa lapar. Habis itu macam mana? Relevan tak relevan Ustaz? Ada orang terasa lapar tak ada makanan, ada orang terasa lapar walaupun ada makanan. Sebab apa? Sakit. Menengok orang kencing mana? Orang gelak kat nak. Sebab saya pakai anak gelak. Dia kencing mana? Lapar, kejap nak makan, kejap nak makan, kejap nak makan. Tapi tak boleh makan. Makan nasi bersukat, makan gula bersukat, makan itu sukat. Nak lapar. Ya Allah, dulu aku tak ada duit nak makan. Sekarang dah ada duit, tak boleh makan juga. Itu dia. Itu nama dia kencing manis. Yang kita ni kena kencing pula. Ni masalah ni tuan-tuan. Wa naqsim minal amwal. Kita akan diuji dengan pengurangan harta. Ada orang kena scam.
ada orang kena tipu, ada orang baru habis pencen dapat duit, elok nak merasa duit kena scam, habis duit beratus ribu, harta tu habis. Ada yang mati, diuji dengan keluarga dia mati. Allahu Akbar. Suami mati, tunjang, tonggak dalam keluarga. Itulah cari makan, itulah yang jaga anak isteri, itulah Allah jemput dulu. Mana? Bawah jambatan, langgar di lori tanah. Bawa ke kubur, bawa ke masjid, mandi mayat semua di sini. Semayang mayat di sini, isteri datang. Abang kata, abang nak sehidup mati dengan saya. Kenapa abang mati dulu? Kita pun sayu kalau isteri cakap macam tu. Sayu, bang, jadi sehidup semati. Siapa nak jaga saya, bang? Imam jawab, saya ada. Slow je tu imam tu. Tak karif tu imam ni tadi. Slow dia kata, saya ada. Saya ada. Wal anfus nasamarat, dan pengurangan daripada buah-buahan. Tuan-tuan, bila kita diuji, apa kita kena buat? Allah kata sabar. Sabar dulu. Sebab tu Allah kata wasta'inu bisabri. Bila kita ni diuji, minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar. Nombor 1, sabar. Nombor 2, semayang. Semayang kemudian sabar dulu. Maka kita kena kaji, kenapa Allah kata sabar dulu. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallah, Allah yubarik fi, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Masuk tak gambar abang dalam Facebook ni? Kan senang ni nak masuk ni tuan-tuan ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, tang mana saya sebut ni? Abang Haji datang lupa tuan-tuan ni. Sabar. Cuba tengok, saya kata-kata di utlu tu apa? Bacalah, kajilah, telitilah, iktibarlah. Mesti ada sebab kenapa Allah kata sabar dulu baru semayang. Patutnya semayang lah dulu ustaz, baru sabar. Tak, Allah kata minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan jalan solat. Sabar dulu. Inilah nama dia utlu. Kalau sekadar baca, minta tolonglah kamu dengan jalan sabar dan semayang, cukuplah. Tapi kita kaji, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan sabar. Maka bila kita ni diuji, sabar. Uji tu macam mana ustaz? Uji Rashid. Okey, jangan faham macam itu. Sekarang semua orang sedang diuji. Ada tak orang sekarang diuji dengan harta, dengan mewah, dengan duit banyak, dengan pangkat, dengan kuasa? Itu ujian. Saya sedang diuji, orang lain tak ada mic, saya seorang ada mikrofon. Ujian. Kita sekarang diuji, orang lain semua rumah rendah, kita aja 3 tingkat. Ujian. Kita sekarang diuji, isteri orang biasa-biasa, isteri kita luar biasa. Ujian kat semua. Orang dulu gelang mahnya 4 urat je, kita sesiku gini. Sekejap-kejap angkat tangan, sekejap-kejap angkat tangan nak tunjuk gelang tu. Ujian. Sabar, jangan sombong. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata wasta'inu, minta tolong bila kamu diuji. Diuji dengan apa? Sakit, mula-mula dulu sabar. Din, ya, anak kamu sakit, Din, sabar. Din, anak kamu kena langgar bas sekolah, sabar. Din, anak kamu dilanggar bas sekolah, Din, ya Allah, aku semayang dulu, Allahu Akbar. Sabar dulu. Nombor 1 sabar. Tenang, relax, sabar, redha. Ini gabra. Ada masalah sikit, ya Allah, morau-rau lah, tak tahu. Sabar. Bila ada kematian, tuan-tuan tengok ada orang kematian, ahli keluarga ada tu, dia tepuknya kepala. Sabar dulu.
Sebab apa sabar? Apa yang Allah bagi itu yang terbaik pada kita. Redha, sabar, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita itu adalah yang paling baik. Jangan kadang-kadang bila kita dapat sakit, kita salahkan orang. Macam mana kamu boleh jatuh, Zain? Pergi cakap ceramah Ustaz Kazim di surau. Mantul licin, hujan. Tu katakan kalau tak pergi tak kena. Siah lah ngajaknya pun. Siah pula salahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Yang pertama Allah Ta'ala kata bila kita ini ada masalah, sabar. Kenapa sabar? Sebab Allah nak tengok. Allah nak tengok siapakah kamu bila diuji dengan ujian, siapa yang sabar. Dia nak test akak-akak ni sekarang sabar tak? Tutup aurat sabar, panas sabar. Datang masjid saja 8 lai tak? Tengok 8 lai. Balik kan cuba tuan-tuan buka baju isteri tu. Tudung sehelai, anak telekung sehelai, baju dalam sehelai, baju kedah sehelai, telekung sehelai, sependak sehelai, kain dalam sehelai, kain telekung sehelai, stokin sepasang, sarung lengan sepasang. Satu bakul tu. Sekali buka tuan-tuan, satu bakul. Cuba abang buka jubah tu. Sehelai je. Sependa tak ada apa pun tak ada bila. Nampak tu. Dia diuji nak tengok sabar tak sabar bukan dalam keadaan sekarang. Diuji tu nak tengok. Saya tuan-tuan datang sekarang ni biasa tuan-tuan. Tak heran tuan-tuan datang ni hujan pun datang, apa heran ni, nasi ada. Belum salah ni. Untuk berapa ratus orang nasi lah? 200, 100 ya? 400. Yang datang 500. Makna 100 tu dalam zon bahaya.
datang ramai pula, nasi sikit pula tu. Cemana tu yang dia sembahyang belakang sekali, apa-apa habis sembahyang cepat-cepat. Yang paling tak khusyuknya depan, silap tu depan pula pula. Yang paling tenang dan tawaduk tu imam, takkan dia memang tak simpan. Sebab itu ujian itu nak tengok awak sabar ataupun tidak. Waktu sihat memang boleh datang surau masjid. Cuba tengok sakit, sakit pun sampai, susah pun sampai, senang pun sampai, banyak duit pun sampai, tak ada duit pun sampai. Dulu ustaz, waktu saya tak ada duit, masjid ni rumah saya ustaz. Sekarang terlebih duit ustaz, tetap saya datang masjid ustaz. Maknanya awak lulus. Awak lulus. Nombor satu dia sebut pada kita sabar. Bila kita diuji dengan sakit, sabar. Jangan nyalakan orang. Demo lagi jemput dia ceramah, kalau tak ada saya pergi, itu lecin kan. Tahu dah. Sabarlah, jangan merungut. Budak nak kena. Tak adalah merungut saja khabar lah. Tapi je lah kalau dia memang tak ada buat pun tak ada jatuh. Ayah betul tadi. Waktu dah sakit, jaga mulut. Kadang dia tengkingnya suami dia, aku udahlah sakit, cepatlah sikit. Ya Allah, sabar. Kadang-kadang dia tengking isteri dia, tak pada dengan lumpuh, tak pada dengan stroke. Satu kampung Sengat tersusun ni dengar, nasi mana nasi, betina ni pun isteri pun hilang. Sabar dah, sabarlah, gas habis. Tak pada dengan lumpuh, pekuk dengan bantai kan, kata dia. Sabar. Macam mana Kak Som, orang stroke memang macam itu. Orang stroke kalau dia tak menjerit, dia menangis. Itulah wajah orang stroke. Macam mana tu aja. Sabar je, sabar. Memang sebab tu abang-abang jangan tanya orang stroke ni, kamu macam mana hari ni, jangan duk geleng kepala depan dia. Melawak sudah. Kamu kena cepat sihat sin. Aku dapat pok baru mancing. Oh Allah. Tauk je dapat. Asyik tauk je dapat. Yalah, merkit kata dia. Oh sudah tuan-tuan. Dia kena gurau-gurau je dengan orang stroke. Jangan tuan-tuan pergi jumpa orang stroke tu, memang dia menangis makcik. Lagi jahat bila ziarah orang sakit, dia pegangnya kaki tu. Sejuk. Sejuk. Pegang pula tangan. Oh, yang tangan pun sejuk lah. Pegang dahi pula. Allah, macam ais mat. Kamu ingat arwah Haji Din dia kata? Macam ni. Arwah Haji Din kata dia. Kamu ingat arwah Haji Din dulu? Macam inilah sejuk dia. Sekali Jumaat lagi jalan dengan kamu ni tu. Jangan macam itu mak, dosa bang. Macam mana kita nak ajak dia supaya dia sabar? Allah nak naikkan darjat kamu mak. Allah nak ampunkan dosa kamu mak, sabar. Sebab tu bila kita diuji dengan sesuatu, sabar. Ada orang yang diuji dengan masalah anak, badan sihat, duit ada, anak pula masalah. Sabar. Kadang-kadang menjerit satu taman dengar. Kamu kalau keluar jangan balik dah. Keluar terus. Jangan. Buat macam mana muka anak dengan muka pak sama. Ya, tuan. Allah ni maha bijak tuan-tuan. Dia ciptakan kita ni tak ada siapa pun yang serupa. Semua tak sama. Masya Allah. Walaupun kembar sama, tapi cap jari tak sama. Kembar muka sama, rambut tak sama, DNA tak sama. Hebatnya. Saya pernah jumpa satu bapa dengan anak jantan dia, sebiji dok sama. Ini kekuasaan Tuhan, sama pula. Pak dengan anak sama. Anu je. Walaupun tak kembar. Kita anak kita mana serupa. Kita kalau serupa iras-iras, yang ni sebiji. Nama bapa tu Hasan. Anak dia tak silap nama Sazali. Allah tuan-tuan, sama betul. Mak Sazali ni meninggal waktu bersalin. Nama dia anakku Sazali. Yang mana faham-faham, tak faham tuan-tuan. Sebiji tuan-tuan, buah misai tuan-tuan. Kalau dia bubur misai M tu, memang sama macam bapak dia.
Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala uji kita dengan anak. Sebab tu beruntung betul lah kita dapat anak-anak baik macam ni. Allah, syukur pada Allah. Siang malam pagi petang baca Quran. Syukur tuan-tuan dapat anak, hormat kita, dengar cakap kita, tak pernah tengking suara pada kita. Bila kita cakap dia diam, tak pernah langsung menjawab. Tak pernah menjawab. Okey, kenapa balik lambat? Minta maaf ayah, kereta rosak. Ya. Ini menjawab. Lambat aku balik saya malam ni. Tak, saya lambat ke secepat pun salah ayah. Oh, dia ni salah ni. Ayah dengan mak adik-adik tak boleh bantah, tak boleh lawan, tak boleh diajak berdebat. Walaupun mak tu salah. Walaupun mak tu salah, kita betul. Jangan ajak debat dengan dia. Mak tu yang bengong mak. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap. Kadang-kadang dia kata pada ayah dia tu, ayah tahu apa? Saya tahu. Oh, jangan. Sebab tu yang menenangkan jiwa sekarang, yang menenangkan jiwa, akak-akak ni rasa bangga lah kalau 5 tahun budak tu pandai cakap orang putih. Oh, bangga. Tambah balik kampung pula digerik tu. Cakap orang putih kat orang kampung. Aiman, Aiman, behave. Aiman, nampak? Oh, hebat balik batu kurung. Cakap orang kampung. Aiman, please, man. Oh, tok orang ngau cakap orang putih. Nah, cakap orang putih bangga tak? Mama. Oh, cakap tu. Okay, please sit down. Sit properly, no? Shh. Degil kat budak pun tak apa sekali. Oh, sudah. Dia terbik bahasa tu, mapuh tu tahu. Budak tu kalau pandai cakap orang putih pun, umur 5 tahun, dia bukan jadi cikgu kat anak. Kalau dia pandai matematik sekalipun, dia takkannya dapat jadi pakar matematik umur 6 tahun. Biar lantak dia entah ni. Akhir sekali, kita akan berbangga, bersyukur bila dapat anak yang berakhlak. Sebab tu kita ni bila tengok anak tu berjaya ke, kereta besar ke, lantak dia dah. Yang nak dinilai akhlak elok ke tidak, perangai elok ke tidak, yang menyejukkan mata hati kita, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata hati kita. Walaupun dia tu tak lulus SPM pun, tak lulus pun, tapi dia lah, ya Allah, malam-malam Den, oh Den, ya mak, garu kejap mak ni, mak gatal. Mak kencing manis, orang kencing manis tahulah gatal malam-malam. Anak ni ambil gerpu, awak pedihnya luka mak dia Den. Silap mak gerpu pula dia ambil. Patutnya ambil pencakar buluh beli kat Sungai Perak tu. Setengah anak dia kata apa? Den, tolong dia mak gatal, dia garu kejap. Mak nampak tak dinding tu mak? Nampak tak tiang tu? Mak duduk macam tu mak, kata dia. Bertuak je budak. Sebab tu bila kita diuji dengan apa sekalipun, sabar, mengadulah pada Allah, mintalah pada Allah. Yang mengadu dalam Facebook tu buat apa? Di mana yang kita nak mengadu? Baru datanya solat. Mengadulah awak di dalam sembahyang. Minta sepuas-puasnya kat nak dalam sembahyang. Curahkan perasaan tu dalam sujud yang terakhir. Itulah dia. Bukan mencurahkan, curhat nama dia. Dia tulis profile, tulis status, why always me, la ilaha illallah. Patutnya kita bersyukur Allah uji kita, sebab Allah nak bagi sesuatu pada kita. Kerana Allah kata inna ma'al usri yus, selepas awak susah, awak akan jadi senang. Jadi kita sekarang susah, anak 8 susah, tiap-tiap tahun beranak kat Zong. Asal sentuh jadi, asal jadi sentuh. Bukan kamu dah beranak ke tahun lepas Zong? Datang pula, ya Allah teruknya ya. Tak apa, Allah nak bagi sesuatu yang sangat istimewa. Mengadulah kepada Allah di dalam sembahyang.
curahkan perasaan, hamburkan permintaan, mengadulah kepada Allah sembahyang. Orang buat zalim kepada kita, mengadu pada Allah, jangan mengadu pada orang. Dia boleh buat apa? Kau bayangkan, yelah aku bayangkanlah. Asyik masalah kau je. Kau ingat aku tak ada masalah ke? Duk tiap-tiap hari cerita mak mertua macam ni, mak mertua macam ni, tak tahulah mak mertua aku ni popek. Tak payahlah Kak Som pergi sembahyang duha, Kak Som pergi sembahyang isyraq, Kak Som pergi sembahyang duha, Kak Som pergi sembahyang malam, minta pada Allah, mudah-mudahan mak mertua Kak Som tu bukan mati. Jangan duduk Allah, ya Allah kau cabutkanlah nyawa mak dara tu, ya Allah. Menangis konon. Buat apa menangis di sini? Tak payah. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Dengan apa? Sembahyang. Apa nak buat? Al-Quran tu kan ubat. Baca saja Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Suratul Hijr ayat 47. Lepas sembahyang malam pukul 3.30 bangun, mandi, gosok gigi apa semua, pakai cantik-cantik, sembahyang hajat. Allahu Akbar. Minta pada Allah, ya Allah berilah hidayah pada mak mertua aku, ya Allah. Kenapalah dia benci sangat pada aku, ya Allah. Lembutkanlah hatinya, ya Allah. Ya Allah, suami aku ni garang sangat, ya Allah, panah barat, ya Allah. Kelembutkanlah dia, ya Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Suratul Hijr ayat 47. Kau lembutkanlah suami aku, ya Allah. Cukup 3 hari, insya-Allah lembut suami tu. Dah masak ke nasi dah. Apa abang lembut bang? Tak tahulah, 2-3 hari ni lembut sangat, kata dia. La ilaha illallah. Tersilap doa. Lembutkanlah hati suami aku, dia terlupa hati. Ya Allah, kau lembutkanlah dia, ya Allah. Ni parah ni tuan. Besok doa balik, ya Allah bagi keras balik, ya Allah. Ya dia. Ni pun salah juga tuan ni. Cara bacanya macam mana? Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian tuan-tuan baca doa ni. Ikut saya baca. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Rabbus Samawat wa Rabbul Ard. Sampai habis ayat tu. Okey, la ilaha illallah Al-Azimul Halim, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baca doa tu. Lepas tu baru tuan-tuan baca tadi wa naza'na sebanyak 47 kali. Ya Allah, aku mengadu pada Engkau, ya Allah, aku mengadu pada Engkau. Mengadulah pada Allah 47 kali. Pendek. Anak degil, anak melawan, anak nak bercerai, suami marah kita, isteri pula, ya Allah ustaz, tak tahulah isteri saya tak ada hati dengan saya ustaz. Jiran kita bergaduh ustaz, ahli jemaah masjid tak bercakap ustaz. Tu imam baca doa ni. Mudah-mudahan sama-sama jatuh puasa berbaik. Ni sebab tu Allah kata minta tolong kepada Allah dengan jalan sembahyang. Ini sakit duk tengok TV, macam mana? Ada satu isteri kata, ustaz suami saya kanser, boleh tak ustaz datang tengok? Ustaz ada ceramah dekat sini, rumah saya sebelum masjid, sampai masjid rumah saya dulu ustaz. Ustaz singgah kejap je ustaz, tolonglah tengok suami saya ustaz. Saya pun tak nak hampakan harapan orang, saya singgah, saya tengok lelaki dia. Isteri dia tanya, ustaz tak nak baca apa-apa ke? Akak suruh tengok, saya tengok lah. Saya matu harahan kak. Suami dia sepanjang saya duduk dengan dia main handphone dia. Ni remote. Tengok TV. Bang,
Kalau abang rajin, abang ikut saya baca doa ni. Ada ubat bacaan doa untuk kanser-kanser macam ni bang. Dia tak layan saya. Dia kata, lah saya nak balik tu. Tak apalah bang, saya nak pergi masjid. Apa dia cakap kat saya? Baca ke tak baca ke sakit juga, mampu je lah. Oh, saya nak cakap ke dia, kalau abang nak mampu cepat, saya ada cara dia bang. Kenapa yang abang anggap Allah tu jahat bagi penyakit pada abang? Berikhtiarlah untuk sembuh. Al-Quran itu ada ubatnya. Kalau doktor ada ubat, baca lagi Quran, amalkan lagi dengan petua daripada Quran, kita jadi hebat. Masalah kita sekarang, kita tak yakin bahawa orang Melayu kita hebat. Itu masalah kita. Yang kita rasa hebat ialah makan buah apple sebiji, awak akan sihat. Ni simpan dalam kepala otak. Dengan sebiji apple awak akan sihat. Padahal kita tak pernah tanam apple. Sebab kita orang Malaysia, kita orang Melayu. Mesti ada rahsia orang-orang Melayu yang hebat dulu-dulu. Carilah. Penjajah dia datang, dia buang benda-benda ni. Tapi mereka cari hak kita punya. Mereka buat perkenalkan kita punya. Orang dulu-dulu tak makan tuan-tuan roti canai cheese. Hari ni anak-anak kita semua cheese. Lama-lama jadi apa? Cheese. Orang dulu-dulu makan nasi. Orang dulu-dulu makan pulut. Pergi kerja makan pulut, makan nasi. Sekarang pula, oh jangan makan. Tak makan pula. Allah yang jadikan beras, apa saya tak boleh makan? Mereka menidakkan yang kebolehan bangsa kita. Kehebatan daun, kehebatan akar, kehebatan herba, air hujan. Antara kehebatan yang paling hebat ialah apa? Tetapi cari tengok di Pulau Pinang banyak. Buah apa? Buah pala. Buah pala tu paling bagus. Sayang, banyak benda-benda ni kita tolak. Ni saya kena sakit kulit ni. Sakit kulit saya ni tuan-tuan. Saya berubat di masjid di Madinah. Saya berubat dengan pria kata. 15 pakar ambil saya punya masalah kulit tak settle. Settlenya pergi mandi kat Madinah dengan air telaga. 3 hari elok balik Malaysia, saya buat lagi rawatan dengan pria kata. Settle tuan. Tapi kita dah kata dia pria katak ni dia bagus-bagus, tapi dia mengandungi dia mula tangan lagu tu. Habis lah. Baca. Saya kata bang, kanser boleh sembuh bang. Ada makanan yang anti kanser, ada sayuran yang mengalahkan kanser bang. Dan makanan kanser ini bang, kalau abang makan lagi banyak, lagi cepat kanser merebak. Apa dia bang? Gula bang. Kalau abang nak sihat, abang jangan makan gula. Saya memang tak makan gula, tapi abang minum air tin sama lah bang. Baik makan tin terus. Orang kanser langsung tak boleh makan gula dan bahan-bahan gula, hidden sugar tak boleh. Tepung yang ada gluten tak boleh. Boleh makan tepung, pastikan tidak ada gluten. Boleh makan nasi bang, tapi nasi itu nasi yang sejuk. Ada cara masakan yang menjadikan gula dalam nasi itu hilang. Caranya apa? Awak bubur santan, nama dia nasi lemak, hilang gula dia tuan. Mai orang putih pula aja, jangan makan nasi lemak, kolesterol, tolak nasi lemak. Nasi lemak lah bagus. Campur timun, campur sikit ikan bilis, selesai masalah. Telur pula kerak 18. Punya kedekut. Telur kerak 18 meniga tepi jalan. Timun pula senipis kulit bawang. Boleh nampak timun ke apa ni? Kalau nak makan nasi, makanlah nasi. Nabi kata apa? Jangan makan waktu tengah panas. Masakan tu panas, stop sekejap. Tunggu dia sejuk baru makan. Bila kita makan tengah panas, dia tak jadi elok. Entah apa benda pun tak jadi elok. Minum air panas ditiup tak. Kalau tengah panas tuan-tuan makan, memang tak elok sebab tuan-tuan takkan mengunyah. Tuan-tuan tengok ada orang panas makan nasinya.
Makan-makan, telan. Bila masa dia ngunyah, tu yang jadi kencing manis. Sabar kejap, biar dia sejuk. Ni siap. Tunggu nasi tu sejuk dulu. Lauk panas tak apa, nasi tu. Supaya gulanya tak ada. Semua orang Melayu kita ajar. Tapi petua Melayu tak ada. Sebab kita kata orang Melayu ni tak bertamadun. Yang bertamadun tu orang putih entah. Begitulah dengan kekuatan solat, sembahyang tu. Jangan buat zalim pada orang, jangan buat naya pada orang. Kita tak tahu apa yang dia buat tengah malam. Buatnya dia sembahyang malam, tidak ada hijab dia dengan Tuhan, dia dizalimi. Buatnya dia mengadu dengan Allah. Sembahyang. Tapi ustaz, kenapa bila saya sembahyang macam tak tahu ustaz? Sebab akak tak khusyuk. Bukankah nak berjaya qad aflahal mu'minun, nombor satu ialah sembahyangnya khusyuk. Saya khusyuk ustaz. Bila saya sembahyang ustaz, saya tak sedar apa ustaz. Itu bukan khusyuk kak, itu pengsan. Sedar-sedar dekat uat je. Nombor satu solat. Dua, di manakah datang kekuatan itu? Ni dalam masjid. Nabi katakan man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia. Ni baru kita nak bercakap mengimarahkan masjid. Ni baru masuk tajuk. Yang tadi Ustaz, muqaddimah. Muqaddimah 29 ni baru masuk tajuk pengimarahan masjid. Saya mula-mula sampai, tuan-tuan, Allah, saya tak nak sampai masjid ni. Jangan kata masjid ni, kampung ni pun saya tak nak sampai. Duduk kat Manjui. Tapi saya ceramah di Sabah setiap bulan. Kadang Kunak, kadang Tawau, kadang Sandakan, kadang KK, kadang Beaufort. Jauh. Tiap-tiap bulan sampai kat Sabah. Jadi antara kampung tu Susun Sengat dengan Sabah, mana jauh? Yang mana faham? Tak faham sudah. Sengat ni 35 tahun baru saya sampai. Saya dah ceramah tahun 90, baru sampai malam ni. Sabah tu tiap-tiap bulan, maknanya Sabah lagi dekat pada Sengat. Yang mana faham? Tak faham sudah entah ni. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah Ta'ala jaga dia. Kita bawa anak kita nu, adik kita kecil nu, nampak ni. Berapa tahun umur? Umur berapa tahun? 5. Mana ayah ni? Yang ada misai? Bukan. Allah, 5 tahun tuan-tuan. Oh, ni adik kita Soroban ni berapa tahun? 10 tahun. Subuh datang tak? Datang, Masya Allah. Kadang-kadang lah, faham lah. Orang tua pun kadang-kadang tak bawa kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya bila tengok masjid, tuan-tuan, saya tahu lah, masjid ni imarah. Nombor satu saya tahu di mana. Tandah. Tengok tandah bersih, saya tahu dah. AJK aktif, tok siap buat kerja, jemaah bagus. Kalau jemaah tak bagus, tuan-tuan, hilang dah pintu tandah, tuan-tuan. Kepala paip pun hilang, tuan-tuan. Tapi bersih, tuan. Bersih lah, air cukup. Setengah saya pergi, tuan-tuan, air tak ada. Sudah, nampak, tuan-tuan ni. Sebab tu petua kita bila masuk dalam tandas, jangan buat apa-apa, cek terlebih dahulu. Ni tak cek, terus duduk, dah selesai. Ni doa. Sebab bawa handphone, Din, mau ambil air, Din, air tak ada, Din, celaka betul, Din, nampak. Oh, banyak tu. Setengah tak ada air, setengah masjid tak ada pintu tandas. Saya kata dekat PA saya, nama dia Bancik, tengok tandas yang mana okey, Bancik. Dia kata, Datuk, yang pertama tu yang tu okey lah. Yang kedua tu elok, yang kedua tu kering, tandas dia kering elok.
Yang dua elok. Saya pun pergi nombor 2. Masuk-masuk, mana pintu ni lah. Patut tandas tu kering. Patut tandas tu kering, pintu tak ada. Siapa nak masuk tak? La ilaha illallah. Saya kalau jadi macam tuan-tuan, saya tak kisah tuan. Sungguh. Tapi masalahnya jadi saya jadi saya. Masalah tuan. Salah. Makan orang tengok, jalan orang. Susah. Paling susah sekali masuk tandas dekat tandas. Kita kadang-kadang hujan-hujan ni nak buang air kecil tu dah hujung-hujung lah tuan. Berlarilah masuk tandas, buka-buka, Allah. Duk berenang. Penuh air pula, berenang pula. Aduh. Tak tahan punya pasal kencing juga. Bila flush tak mau tenggelam. Duk berenang juga. Bila kita keluar, orang duk tunggu lah. Tuan-tuan faham dalam fikiran saya apa? Mesti dia kata tu aku punya, orang tak nak. Aduh, itu nak buat macam mana? Takkan tuan-tuan nak keluar ya? Ustaz Kazim tak flash apa. Sampai saya sebelum keluar tu, bang, benda tu tak flash, tapi bukan saya tau, orang sebelum saya. Oh susah tuan-tuan jadi saya, orang kenal payah. Saya pergi ke gurun, pergi berhenti dekat R&A tu, beli krepek apa semua, jalan-jalan, tekan kereta saya, berjalan buka kereta saya pun masuk. Bila masa kereta aku ada child seat, ada kursi budak-budak, mana ada kereta aku budak-budak, saya tengok, loh, kereta orang lain. Astagfirullahaladzim. Yang itulah yang paling memalukan saya sampai sekarang tuan. Ustaz, salah kereta kot. Dah memang. Allah, tuan-tuan naya sungguh silap kereta. Sejak daripada itu, sebelum saya buka pintu kereta, saya tengok nombor tu. Ni nombor aku. Hari tu saya bodoh tuan, pergi buka terus. Kalau sama, isteri dia terkejut, laki dia pun terkejut. Bukan kata mereka terkejut, anak dalam seat punya tu pun terkejut. Siapa pula ni? Oh, susah hati tuan ni. Bang, saya tengok masjid tuan-tuan ni, Allah yang marah ni. Seronok. Pengurusi pun nampak aktif. Saya tengok aktif tak mana? Saya tengok jubah tu imam, saya tahu. Tu nampak jubah tu imam tu, Allah. Kemas tu. Jubah AJK nampak tu, Allah. Tahu tak? Tuan-tuan, kalau nak rasa Allah bersama dengan kita, surah Al-Maidah ayat 15, ayat 16, ayat 17, daripada ayat 12 Allah cerita dah macam mana Allah akan jaga kita. Kata Allah, sesungguhnya aku ni sama dengan kamu. Inni ma'akum. Aku ni sesungguhnya dengan kau orang. Lain, tapi ada syarat. Lain aqaitumus shalah. Lain aqamtumus shalah. Jika sekiranya kamu menunaikan solat. Wa ataitumuz zakah. Jika engkau mendirikan solat, jika engkau membayar zakat. Wa amantum bi rusuli, jika engkau beriman kepada Rasul aku, wa azzartumuhum, dan kamu membantu Rasulullah, kamu bantu Nabi, dan yang kelima kata Allah, wa aqradullaha qardan hasana, bila kamu beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, kata Allah, aku bersama kamu. Subhanallah. Bila Allah bersama dengan kita, tuan-tuan nak susah hati apa? Tuan-tuan nak takut dengan siapa kalau Allah dengan kita? Kalau Allah dengan kita, tuan-tuan, ular pun tak betul, lipat pun tak betul. Allah nak jagalah ustaz. Oh, belakang makcik ular. Ya ke? Tak tahulah. Allah pelihara betul. Makcik basuh kain, lepas basuh kain, basuh pinggan, dia elok dekat bawah tu ustaz. Oh ya Allah. Itu macam mana makcik tahu? Kucing khabar. Oh, dia pernah cakap, oh ye tu bagi tahu. Bila makcik tengok dia bising-bising, kenapa Jen? Tengok-tengok, ya Allah ustaz dah begini ustaz. Oh, makcik orang semayang, Allah jaga makcik. Atau apa makcik buat? Makcik cekik ular tu ustaz. Menyesal dia masuk ustaz, padat muka dia ustaz. Ada orang kena patuk dengan ular, dia ambil ular tu, dia gigit kepala ular, putus ustaz. Ada ke ICU sekarang tu.
Mesti ular tu nyesek masa nyasuk tu. Putih kepada dia. Allah jaga tu. Kita ni Allah jaga harta kita ni. Perompak nak masuk, tak boleh masuk. Ada pencuri masuk, tak boleh keluar. Tentang pernah dengar ada pencuri masuk dalam rumah, tertidur atas kusyen. Kita balik kerja, tengok-tengok siapa pula datang ni. Bang, siapa ni bang? Ah, sudah, siapa pula? Tertidur, datang polis. Ha, kamu apa sini? Oh, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Minta ampun apa? Pencuri minta. Macam mana Allah boleh bagi dia tidur dalam rumah kita? Allah jaga kita. Masya Allah. Kadang-kadang kereta kita tak boleh start. Tekan tak hidup, tekan tak hidup. Hai, abang ini aku malah kereta. Jangan maki. Kenapa abang? Kereta ni tak hidup pula dah. Sabar. Sabar. Itulah saya cakap, jangan beli kereta second hand bang. Saya cakap kat abang, jangan beli kereta second hand. Tengok ni, tak berhenti rosak. Tahulah abang, letih saya cakap. Abang dengarlah cakap saya bang. Walaupun saya ni tak layak mendapat subsidi sebab tak ada lesen bang. Dengarlah cakap saya bang. Sekali boleh bang. Tengok ni ha. Rosak tak berhenti. Sebab rosak tak berhentilah aku beli. Kereta lain rosak berhenti, kereta kita tak berhenti. Yelah bang, susah cakap orang gila ni, payah. Sabar, relax. Tak hidup pula ni, sabar. Buka bonet, ketuk sana, ketuk sini, ketuk sini. Cuba tekan, cuba start enjin. Alhamdulillah. Jom kita balik kampung. Balik kampung. Jalan jam kat depan. Semua orang keluar. Apa pasal? Kereta accident. Lori kontena bawa batu terbalik timpu 4 biji kereta depan tu. Bila jadi? Baru 15 minit. Baru 15 minit. Tadi kalau aku enjin start, kalau enjin aku hidup, aku berjalan, agak-agak akulah yang kelima bawah tu. Tapi Allah tak bagi aku hidup enjin. Dengan sebab tak hidup enjin, aku lambat 15 minit. Syukur pada Allah. Lihat Allah jaga kita ha. Allah jaga. Kalau tadi hidup ha. Orang masjid buat kenduri tahlil ha. Biskut Mary dia orang tahu betul dia. Sebab tu tuan-tuan sabar. Yang keduanya sembahyang. Bila sembahyang Allah jaga. Ustaz pun Allah tak jaga. Asyik sakit je. Asyik sakit je. Dah. Bila saya sakit, saya belajar. Saya sakit santau, kena santau sejak tahun 1997. Kena santau sejak tahun 1997. Kalau saya tak kena santau, saya pun tak belajar perubatan. Kalau saya tak sakit, saya pun tak mengadap orang tua-tua untuk belajar ilmu perubatan Islam, perubatan Melayu. Saya tak ambil tahu tuan-tuan tentang, saya mengajar je. Tapi bila saya sakit, doktor kata ini, tak apalah, saya berubat lah. Saya cari sampai ke Jeniang. Saya cari ustaz sampai ke Sik, Baling, Bagan Datuk, Batu Kurau. Yang santau saya ni, saya belajar daripada yang merawat saya. Saya tak boleh pakai baju. Sakit macam kena toreh ni. Dicocok ni, sakit ni. Menggelopor saya tuan-tuan. Habis. Muntah darah. Jumpa dengan satu Tok Siak masjid. Dia kata ni, orang ni berubat santau. Pi, mata pun tak boleh buka orang tua tu. Santau Santau, tak apa. Dok. Mata pun tak boleh buka lah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Dia letak daun pisang atas lantai. Saya pun minum. Dia tepuk belakang. Auzubillah. Bila tepuk tuan-tuan, dada saya ni warna-warni merah. Cantik macam lampu belakang. Tu nampak lampu lelak tu. Warna kuning, merah, hijau. Itulah dia miang rebung buluh. Dia ambil pisau, dia toreh, dia bubuh di atas
daun pisang. Lagi nampak cantik. Pisang tu kan hijau daun dia. Cantiknya. Cantik. Kena makan tak habis. Jadi saya belajar, tuan-tuan. Ada orang cakap, ustaz, kenapa santau ni orang Melayu je kena, ustaz? Kenapa tak pergi buat dekat Yahud apa semua tu? Tak. Waktu saya berubat tu tahun 97 tu, selepas saya berubat, abang kita yang pakai serban tak pernah tinggal. Dia jaga lembu. 2 orang. Saya kata sakit juga kan. Ini pun santau jugalah encik. Dia orang pun kena santau bang. Jadi apa kelebihan santau? Apa keburukan santau? Keburukan dia, sakit. Sekarang saya tak boleh makan daging kambing. Sampai sekarang saya pantang tebu. Sampai sekarang saya tak makan pisau. Tak tahu kalau tuan-tuan makan pisau, mana boleh makan. Ada yang hangguk tu. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang saya tak minum, tuan-tuan, air tebu. Minum sekali lagi dia